Seandainya korang nak kenali kemusnahan depan mata, pergi je ke Aceh. Korang akan nampak segalanya. Video ni adalah video investigative journalism pertama yang saya buat dan saya pilih Aceh sebab nak tunjuk kat korang realiti kat lapangan. Saya bermula di area Tamiang dan sepanjang perjalanan tu je dah pun nampak kemusnahan sana sini. Tak perlu pergi jauh sangat pun nak mula nampaknya. Dan saya nak highlight dua benda. Pertama, tak pelik kalau korang pergi sana nampak motosikal dalam keadaan lampunya tu dah pun berlumpur. Kedua, tengok pokok-pokok sawit tu, freeze frame. Pasti korang perasan sisa lumpur tercalik kat pokok pada ketinggian ni. Macam mana lumpur boleh sampai ke atas tu? Persoalan ni saya yakin korang dapat jawab sendiri. Dan di depan tu kami singgah sekejap kat Masjid Raya Bersitang. Satulah pasal banjir ni, saya yakin mangsa-mangsa banjir kat Malaysia boleh correlate. Sekali banjir melanda, semua orang akan terjejas. Sekarang ni saya duduk ada dekat Masjid Raya Bersitang. Memang kita nampak hint banjir dekat jalan raya. Nampaklah sisa-sisa lama lumpur. Tapi makin dekat dengan masjid, nampak rumah-rumah yang dah hancur. Rumah-rumah yang kat luar tu ada barang-barang yang mereka cuba lupuskan. Dan sepanjang jalan tu ada orang, ramai-ramai orang yang sebenarnya sedang minta derma, minta sumbangan untuk pulih balik lah. Dan saya dimaklumkan kat Masjid Raya Bersitang ni ada orang kat sini yang merupakan mangsa banjir tersadai kat sini. Dan salah seorang tu dah tersadai selama 18 hari lamanya. Masjid Raya Bersitang tu alhamdulillah tidak dinaiki air. Tapi masjid-masjid lain ceritanya. Upper head adalah Masjid Al-Ihsan yang saya nak tunjuk kat korang paras airnya tu. Belah-belah atas tu korang boleh nampak dia macam ada line yang mana kita boleh bayangkan lumpur menenggelamkan masjid ni sampai kat tahap tu. Ini ketinggian saya. Saya boleh kata kalau campak satu lagi saya kat atas tu pun tetap tak sampai lagi. Ketinggian dia sampai ke atas tu. Kat kawasan dalaman ni macam korang nampak ada kerja-kerja pemulihan. Di mana kita nampak lumpurnya tu masih lagi degil walaupun dah berminggu-minggu, masih lagi ada. Even kat atas tu pun kita boleh nampak paras airnya tingginya macam mana. Masjid Al-Ihsan adalah masjid pertama yang kita orang sampai selepas dah pun menyeberangi sempadan Aceh. Alangkah baik kalau Masjid Al-Ihsan je yang kena. Malangnya tak. Masjid kat Aceh secara tak langsung sebenarnya untuk pengetahuan korang semua menjadi saksi kemusnahan yang melanda umat sana. Sekarang ni kita berada di Masjid Nur Hasanah yang juga terjejas disebabkan banjir di Aceh demikian hari. Macam kat belakang saya ni korang boleh nampak ada lumpur-lumpur tebal. Memang tebal tu. Dia kalau kita tengok lah kat masjid, kat rumah-rumah orang, memang ketara dia punya kepekatan lumpur tu. Bila tolak tu dia nampak macam batter nak buat kek coklat. Dia sangat pekat dan dia likat. Di belakang saya ni adalah ruangan solat Masjid Hasanah. Dan korang boleh nampak di situ air bah dia tu, ni dah dicuci lah. Dah dicuci. Tapi air bah dia tu ada sampai ke atas. Boleh kata tinggi bumbung lah. Secara kasar tanya pada saya, kemungkinan 8 kaki tinggi tu. Lagi dalam kita orang pergi, lagi banyak kita orang temui. Part ni saya rasa dah pun popular. Macam mana sebuah lori minyak boleh dilambung naik ke atas lori lain. Saya rasa dari sini je korang boleh capture betapa kuatnya arus dan paras banjirnya tu. Semestinya tinggi sampai lori minyak yang berbelas ribu kilogram tu boleh terangkat naik gitu je. Sesuatu yang tidak terjangkau dek akal. Tapi at this point dah pun boleh capture dah macam mana banyak rumah sepanjang jalan tu boleh rosak. Ada yang patah sebelah dan terjengket ke tepi. Rumah-rumah kayu ataupun pondok tu memang rata-ratanya rosak kalau tak musnah. Tak lupa pada sampah sarap sana sini. Dan penting korang tengok bahagian bumbung tu. Sekilas pandang mungkin terjangka bumbung tu dipukul angin. Sebenarnya tak, beginilah suasana sebaik saja kita start jumpa lokasi banjir. Dan tanpa melengahkan masa, saya nak fokus kat Kampung Tanjung Karang. Di sini banyak benda menyentuh jiwa saya. Kerosakan sekeliling tu satu hal, lembu-lembu kelihatan kurus lagi, keletihan tu satu hal, orang-orang sana tu baik dan mesra pun satu hal, padahal rumah mereka tu dah pun bersepai. Usahalah mereka cakap bahasa Melayu cara Malaysia, sebaik saja mereka tahu kita orang tu mai daripada mana. Cuma benda paling ketara adalah Masjid Darul Mukhlisin. Nak ke masjid tu memang suatu dugaan yang sangat besar. Lecak, bak kata orang kampung sana tu, sangat tebal dan sangat licin. And then kena masuk suatu laluan macam jambatan ni juga berlecak teruk. Belah kiri laluan tu adalah sebuah bangunan yang dah pun saksikan banjir. Untuk kita explore
pascanya. Dalam kita nak explore, aduh aku luka dah. Oh no, let's go again. Dalam usaha nak dokumenkan banjir dekat Aceh ni, kita kena redah suasana yang luar biasa yang tak berlaku kat Malaysia, I think. Sebab bila tengok balik, apa yang ada kat depan mata saya ni agak menakjubkan. So Afiq, silakan. Yang ni apa sebenarnya? Inilah timbunan kayu balak. Ada satu tu lagi besar daripada saiz manusia pun. Asal macam 2-3 pemeluk tu. Dengan selut. So, ini kawasan Padang seperti mana diberitahu supir kita orang. Itu adalah pesantren sebuah sekolah agama. Saya rasa korang semua dah tahu tempat ni dah pun viral dilaporkan kat banyak media. Dan saya turun kat sana secara langsung nak tengok depan mata sendiri. Stick together sebab keadaan tu jauh lagi teruk daripada apa yang korang mungkin dah sangka. Ini laluan yang diguna pelajar-pelajar sekolah agama Aceh tu. Dah pun serupa di badai taufan dibuatnya. Ni lumpur tebal, probably tandas diorang. So inilah pengorbanan seorang jurnalis jadian nak menyampaikan berita yang sebenar. Kita tak dengar banyak sangat pasal banjir kat sini. Tapi situasinya kalau kita tengok balik, proses pemulihan dah pun bermula. Cuma dalam perjalanan kita mai sini sebenarnya agak sukar. Agak sukar. Dia banjir yang teruk dekat Malaysia ibaratkan biasa kat setengah tempat. Jadi bayangkan teruknya kat sini tu, level dia tu macam mana. Korang mungkin tanya lah at this point, kenapa lah saya bawa beg sana, beg sini, beg punya banyak mai kat sini tempat macam ni kan. Tak apa, tengok suasana kelilingnya tu dulu. Dari pesantren ke masjid ke kayu-kayunya ni, sementara kita orang redah, cari position sesuai nak ke udara. Dan bila dah jumpa position, kita lepaskan jentayu biar dia jadi mata kita kat langit. Now, aerial view ni sangat penting sebab there's something saya nak present kat korang. Korang boleh nampak kan timbunan kayu ni sangatlah dahsyat. Saya start kat sungai ni dulu, where it all began. Ini salah satu punca air bah tu dia naik daripada sini. Punca bah tu ada dua. Ni satu, ada satu lagi kalau kita ikut hasil cerita orang kampung, mereka terkepung oleh kerana kenaikan air dari dua arah. Dari sana masuk air, dari sana masuk air. So bila air naik, paras tu dah mula membaham tebing dan mula mencapai level bahaya saban jam. Dari sejam ke sejam tu, kemuncaknya pokok-pokok tu semua tersembam habis dan masjid ni separuh tenggelam seperti mana korang boleh tengok line ni. Pesantren tu pun tenggelam habis tingkat bawahnya tu. Macam tadi saya tunjuk lumpur tu. Saya bawa mai kat korang daripada Google Earth yang menunjukkan keadaan asal Masjid Darul Mukhlisin. Fokus betul-betul kat Padang tu. Saiznya tu adalah dalam lingkungan 80 darab 80 meter. Somewhat gitu sebab dia tak petak perfect. Dan dari sini kita akan merge ke video udara ni nak simulasikan before after. Orang-orang kampung Aceh bercerita kat kita orang, masjid dan pesantren ni jadi pendinding seperti terbukti dalam drone footage saya ni. Tengok je lah betapa kayu-kayu balak serba-serbi besar gedabak tu tertampan kat situ. Andai kata tak adanya struktur masjid dan pesantren ni, sudah tentu balak-balak ni semuanya akan merempuh habis kampung Tanjung Karang tu. Kata-kata mereka, ketika musibah melanda, Allah masih bersama mereka. Apa yang kita belajar selama ni adalah dua benda. Bila kita duk cerita pasal bencana-bencana ni semua kan, scale of devastation dan juga length of recovery. Banjir ni dah berlaku lama, sejak tarikh saya letak kat atas, saya tak apa ingat, tak silap saya hujung bulan lepas. Tetapi ni dah nak 20 Disember, hari ni 17 Disember waktu video ni dirakam. Masih lagi belum ada pemulihan sebelah-sebelah sini dan banyak area seperti mana saya tunjuk, masih lagi belum ada sebarang pemulihan. Inspired, pasrah, sedih. Itulah perasaan saya. Jentayu dapat masuk Masjid Darul Mukhlisin selepas kita ambil kira faktor lumpur. Ada, kita orang pacakkan kayu, memang dalam lumpurnya tu, maybe separuh ke semeter gitu. Lantai-lantainya habis dilutupi lumpur, tidak lagi disentuhi jemaah. Sunyi sepi terpecah bunyi hempasan zinc terkopak, tidak lagi diiramakan azan. Cahaya yang meneranginya sekadar matahari melalui celah tu je, bukan lagi chandelier ni. Painful. Dengan depannya tu masih ada air bah meski
meskipun dah berminggu-minggu. But I promise you this, Masjid Darul Mukhlisin will return to life. Jemaah akan kembali bersaf, hilayan kanak-kanak ketawa akan kedengaran dari belakang, azan akan kembali berkumandang. This mosque shall return. Cuma ketika jalan keliling tu, saya perasan sesuatu. They are running against time. Macam kau nampak kayu sangat banyak tu kan. Dia orang kena kemas dengan cepat sebab bila mai musim panas, kayu ni akan jadi kering. Satu cucuhan api sudah cukup nak memulakan very much of a nightmare. Dah alang-alang dah pun bercerita pasal masjid, saya nak kongsi bagaikan nota kaki kat sini. Di Aceh, saya nak bagi tahu kat korang, saya perasan jemaah wanita terpaksa solat dalam keadaan aurat tak sempurna. Di Aceh, saya perasan lelaki terpaksa mengenakan pakaian wanita. Dari belakang nampak berjilbab, depannya berkumis, bak kata supir. Di Aceh, saya perasan orang ramai perlukan bantuan. It's not funny sebenarnya. It's really not funny. Dan saya bekerjasama dengan Ikhlas Care dalam usaha kita orang untuk sampaikan pakaian-pakaian penting macam safety boots untuk bantu dia orang buat kerja cucian dan gerak sana sini. Itu tak cukup. Telekung supaya mereka dapat bersolat dalam keadaan patuh syariah lagi selesa. Pakaian bersesuaian dengan lelaki, tak kisahlah kain pelekat ataupun seluar, ni simple examples. Mungkin ada banyak lagi benda nak dibuat berdasarkan update daripada team ground. Pada mana yang nak turut menyumbang, boleh tengok kat ruangan komen. Bantuan dari luar tu memang sangat-sangat susah nak masuk. Kena dapatkan barangan kat dalam dan bawa terus ke Aceh untuk memudahkan urusan saudara-saudara kita kat sana. Sebab let's be honest, it's not funny. Dah serupa kegagalan teruk dalam kalangan ummah bila tengok saudara kita mengharungi dugaan sebegitu besar. And I'm not talking about banjir. Dugaan tu adalah kehidupan pasca banjir tu, yang mana mereka kena solat dalam keadaan tak tutup aurat dengan sempurna. So atas sebab itulah saya nak bantu mereka. Sebab korang tahu kan the old saying yang kita warisi daripada generasi ibu bapa kita, bila Aceh menangis, Malaysia is never far away. We were never far away then, we will not be far away now. Ikhlas Care ni nama penuhnya Pertubuhan Kasih dan Prihatin Al-Ikhlas. Yang senang kata anak kepada Muslim Care. Ni memang elit lah dalam bab membantu orang ni. Mereka ni nak proceed round ketiga bantu Aceh. Kerjasama ni turut melibatkan Kementerian Agama Aceh. Maka mana yang nak menyumbang tu boleh terus tengok kat ruangan komen.